Assalamualaikum. Okey, hari ini 25 hari bulan 4 2025. Hari Jumaat. Alhamdulillah sekarang pukul 2 lebih lepas solat Jumaat di Taman Sri Muda. Alhamdulillah. So hari ini saya nak bercerita tentang 11 hari bulan 4 hari tu Seksyen 25 kena lagi banjir dan saya pun termasuk lah. Tapi Alhamdulillah lah, rumah saya orang kata dekat bahagian dapur je masuk. Adalah sampai buku lali je lah. Alhamdulillah tak sampai ke tengah rumah. Depan rumah pun tak masuk air. Alhamdulillah sebab dia dari garaj ada tinggi sikit dalam rumah kan. Bukan rumah ke dalam, rumah atas sikit. So Alhamdulillah dia kat bahagian dapur je lah. Orang kata parah buku lali. So Alhamdulillah itulah last kena banjir 2021. Masa tu kebetulan memang saya tak ada dekat rumah. Saya berada dekat Terengganu. So kali ni 11 hari bulan 4 hari tu setelah 5 tahun lah orang kata kan. Kena lagi sekali dedor jugalah. Duduk dalam rumah, hujan dia dari 2 pagi sampai ke orang kata pukul 7, pukul 8 tu memang banjir. Hujan saja tapi tak expect lah. Alhamdulillah dalam grup orang kata taman, dia dah cerita lah air dah naik, boleh lah gerak ke apa ke. Dan anak saya dua-dua pun ada dengan saya. So tak tahu nak mana, parking dulu, tengok dulu situasi macam mana. Dah nak kencing lah, nak buang besar lah, dah pergi kat Giant Kemuning Utama tu. Alhamdulillah lah. So Giant Kemuning Utama tu tempat pot. Semua family lari parkingkan kereta, duduk dalam tu. Alhamdulillah lah, Giant Kemuning Utama ada ruang kat bawah. Orang kata kat situ lah dah jadi macam penempatan sekejap lah sementara untuk banjir punya. Alhamdulillah. Satu, saya nak borak tentang advance booking. Advance booking. Booking. Saya nak borak tentang advance booking. Alhamdulillah sebelum ni saya dengar-dengar lah, tak pernah buat pun. Dan kebetulan 2 minggu lepas saya pergi adik ipar dia buat open house sikit dekat Bangi. So saya pergi dan kebetulan kawan dia punya member tu, suami dia pun bawa healing juga. So dia dari TTDI Jaya lah, kat dia Subang Airport TUDM tu. So dia buat borak dengan saya lah, dia cerita tentang advance booking lah. Bila dia buat borak tu tiba-tiba saya rasa berminat lah kan. Dia cerita lah selalu kalau macam nak pergi kerja apa kan. Dia ambil job pukul 3 pagi, 4 pagi, 5 pagi tu dia ambil job tu. Lepas tu kan dah balik rumah pukul 7 boleh pergi kerja dah. Macam orang kata inilah ibarat macam ambil satu job tu je. Lepas tu sebelum bekerja betul lah, gitulah. Dia part time. So dia TUDM nya tu. So dia buat gitulah, kata ambil tengok job yang pukul 3 4 pagi tu, pergi KLA ke pergi apa, satu job dah balik mandi pergi kerja macam itulah. So saya pun buatlah dia punya, ikut dia punya style lah. Alhamdulillah jawab soalan semua. Dia kata ni advance booking ni kau ni lah, pilih lah mana dekat-dekat rumah kau ke, mana yang kau nak terdekat tu pergi ambil ke pukul 3 4 pagi tu ke untuk selalu saya mula job pukul, orang kata selepas tengah hari pun mula job bawa ke malam. So rupanya kan kalau betul-betul 12 malam tadi tu dah kira untuk hari ni punya dah kan. So boleh lah orang kata antara pukul 12 pagi hingga pukul 6 pagi tu dapat satu job ke 2 job. Orang kata rezeki pembuka lah kata kan. Saya pun tengok lah, tapi banyak yang 3 4 pagi tu jauh lah, tak ada yang area Semuda sangat. Lepas tu boleh kata jauh, lepas tu 3 4 pagi, pukul 3 pagi dia kena sejam awal ke setengah jam awal kena sampai kat tempat tu kan. Macam dah lah tak apalah, main 3 4 pagi tu. Kalau pukul 1 pukul 2 logik lagi sebab kita boleh, orang kata pukul 12 malam boleh layan mata sampai 1 pukul 2 tu kan tak apa. Ini dah nak subuh dah kata. 4 pagi 5 pagi tu orang kata nak mengalir ke subuh. Kita takut kita tertidur. And then tiba-tiba dah azan subuh. Kang orang kata cari saja cek penyakit. Pergi ambil lepas tu tidur. Itu salah. Kalau pukul 12 kita berjaga, ambil pukul 1 pukul 2 kita boleh layan lagi. Layan pukul 12, okey pukul 1 pukul 2 kita dah gerak ke apa kan. Ini 4 5 pagi baru nak, ibarat kita bangun tidur ke apa, baru nak mula tu agak macam takut terbabas lah, istilahnya takut terbabas. Itu saja kan kita punya akaun pula yang busuk kan. So lepas tu hari Ahad saya bawa dan bawa biasa je. Sambil tu cari-cari juga tak ada kat ni. Kebetulan dalam pukul 2 saya tengok advance booking tu ada pukul 6 dari Seksyen 7 menghala ke Bukit Kapar. 50 lebih lah harga dia. Okey ni. Saya pun tekan. Tekan approve. Dah ibarat saya dah dapat dah saving booking pukul 6 petang. So mungkin 5.30 atau 5 suku saya dah kena lepak-lepak sana lah kan. Tapi saya mikir sekarang pukul 2, takkan saya nak tunggu pukul 5. Ada lagi 2-3 jam ni boleh kot buat ni. Tapi takut terkeluar pula. Anak-anak patah balik Seksyen 7 kan. Macam itulah agak risiko. Dia kena, tak boleh tengah buat job biasa ni tiba-tiba kau nak layan yang tu, takut kau kena pergi jauh kan. Nak layan advance booking tu. So saya pun tak apa dah, cuba nak try. Okey, saya tengok situ okey pukul 6 okey tekan. Dia kena cepat, kalau tidak sekejap dah kena sapu dia orang kan. Driver lain cepat lah, dia kena kerja cepat. So pukul 6 saya picit tekan okey booking pukul 6. Sekarang pukul 2 lebih. Kita buka pukul 3 lebih, pukul 4. Okey. 4 lebih dah. Ngam-ngam 4 lebih tu saya mengalir ke situ je. Okey. Sayang lagi kan pukul 5.30 sejam ini. Ngam-ngam dapat pula job Seksyen 7 tu pergi Subang Jaya. Dekat Guya, Pangsapuri Guya tu lah, Taman Guya tu. Sudah. Boleh ni sempat ni kan nak. Saya kalau boleh pukul 5 saya nak matikan tu. Maknanya dalam sejam sebelum tu saya nak nisbat, dia kata setengah jam sebelum buka tu kena matikan. Dan kena buka pukul 5.30. Saya imagine setengah jam sebelum mesti pukul 5. Lepas tu 5.30 saya kena on, baru job tu akan masuk kat saya.
Pukul 6 kena pick up macam agak ni lah tu. Apa hantar tu hantar ke Goodyear tu. Bangsa Budi Goodyear bagai tu. Lepas tu ngam patah balik ngam pukul 5 lebih lah, 5 suku saya berada dekat sini 7 balik. Lepas tu 5.30 saya nak tunggu 5.31 Grab dah hantar mesej. Ibarat online cepat, job nak masuk macam tu lah. Saya pun cepat buka, masuk job tu. Macam tu. Nak orang kata nak merasa macam mana dia punya tu kan. Tapi alhamdulillah. Lepas tu saya buat hantar biasa. Lepas tu on. Jadi saya dah ada pengalaman lah. Macam ni rupanya buat advance booking. So dalam hati agak payah agak kalau sebelum tu kita pergi jalan ke jauh. Jadi nak balik ke sini 7 tu takut tak pasal-pasal kan. Dah lambat kan dah mungkin kena penalti ke apa. Saya pun tak baca sangat dia punya tu, tapi tu kata kena penalti lah. Lepas tu kalau 12 jam sebelum tu tak kalau tak nak kena ni, kalau tak kena adalah dia punya kesan dia lah, ada dia punya penalti dia lah kena kat driver. So bagi saya kena buat macam tu lah. Mungkin kita dah balik rumah pukul 7 malam, kita tengok situ nak buat pukul 10 malam 11 malam boleh lah. Tapi kalau tengah buat job, orang kata job yang orang kata sikit-sikit ni, online macam biasa ni, tiba-tiba kau pergi dah ada advance booking tu, takut kau kena ke jauh. Lepas tu payah nak orang kata nak pergi balik lokasi ke yang kita nak kena ambil advance booking tu. So itu saya laksanakan info. Assalamualaikum.